Buang 1-0. Gaya dah kena. Poket tak kena. Poket tak cukup. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Okay guys, hari ni aku berada di Petaling Jaya. Hari ni ada pelancaran motosikal terbaru daripada Indian Motorcycle. Apa Indian Motorcycle ni kan? Okay, jom kita tengok apa model-model yang ada kat sini. Alright, so inilah dia barisan model-model yang ada di display untuk launching pada hari ni. So ada 6 model tak silap. Dekat luar ni ada 5 model dan yang paling mahal sekali model Chieftain Dark Horse tu kita ada kat dalam. Kita tengok. Alright guys, so ini adalah yang model paling mahal sekali lah yang dilancarkan hari ni, iaitu model Chieftain Dark Horse Okay, so model ni harga dia 227,000 kan. Tengok harga dia. 227,000 harga rumah pangsa 3 bilik. Satu bilik air. Satu bilik air. Rumah pangsa 3 bilik, 1 bilik air. Okay, kita tengok spek dia engine dia Thunderstroke 116 So cc dia 1890 cc. Untuk yang model yang ni lah. So kalau yang model ni, kalau tengok dia punya fairing ni pun agak besar. Bahagian depan ni fairing dia. Dan dia ada box lah kiri dan kanan. Mantap guys. Motor yang berharga 227,000. Alright guys, so yang ini pula adalah model Springfield Dark Horse. Kalau yang dalam tadi tu harga dia paling mahal lah. Yang ni harga dia murah sikit. Ini harga dia 185,000 Dia punya displacement semua sama. Semua yang membezakan adalah dia punya bahagian fairing dia. Dia punya fairing ni kalau yang dalam tadi tu dia besar kan. Lepas tu dia punya instrument meter dia apa semua nampak lebih banyak. So yang ni dia nampak simple sikit. So yang ini adalah model Springfield Dark Horse 1890cc. So kalau yang ni pun samalah, bahagian luar dia. Yang belakang ni still ada box juga. Cuma beza dia dekat dia punya instrument tadi tu. Dia punya meter dia apa semua. Yang ni lebih simple lah. Sebab tu harga dia lebih murah sikit. Alright guys, so ini adalah Indian Scout Ini adalah yang model ala-ala cruiser. Kalau tengok kat sini dia punya handlebar dia. Lepas tu dia punya city position, dia punya bahagian footrest depan dia. Yang ini lebih kepada style cruiser lah. Dan harga dia adalah 98,000 untuk yang model Scout ni. Dan cc dia bersesaran 1133 cc. Dan dia pakai V-twin lah. Yang peminat motor-motor Indian ni memang sukalah style klasik macam ni. Walaupun punya rupa dia ni nampak klasik kan. Tapi kau tengok pada bahagian penutup tank dia ni, dia dah nampak moden lah. Dengan dia pakai kunci yang macam ni kan. So lebih nampak moden. Exhaust dia dua. Memang style-style motor V-twin macam ni, dia memang nakkan rupa exhaust yang macam ni lah. Kalau yang kat sana tadi tu, tu dah tukar exhaust. Bunyi dia memang jahat. Okay guys, so yang ini pula adalah Indian Scout Bopper So yang ini adalah model yang kalau ikutkan yang paling murah lah launching hari ni. So yang ni kalau ikutkan engine dia bersesaran 1133cc. Dia sama agak dengan yang model Scout ni. Cuma yang Scout Bopper ni, rupa dia ni nampak lebih modern sikit lah. Walaupun dia punya chassis dia dan juga bahagian exhaust apa semua sama. Tapi dia ada perbezaan pada bahagian tank dia. Aku suka dia punya shape tank dia ni. Dia nampak simple sikit berbanding yang model Scout ni. Ini nampak lebih klasik. So yang ni dia nampak modern sikit. Kalau tengok pada bahagian meter dia pun simple. Lepas tu dia punya colour pun nampak lebih ganas sikit lah. Style Bobber lah. Dia punya penutup tank ni pun dah colour hitam. Lepas tu seat dia pun dah ada Caterpillar-nya style kat sini. Dan dia ada single seat. Rupa belakang dia ni pun nampak jahat kan. Ini memang dah style Bobber lah.
Dan handle pun dia tak terlalu tinggi sekarang, dia dah rendah sikit. Comparekan dengan yang ni, handle dia lebih panjang. Alright guys, so yang ini pula adalah Scout Bobber 20. So motor ni kalau ikut harga kat sini, harga dia adalah 91,000 So motor ni pun sama, bersesaran 1133cc. Okay, so apa perbezaan antara yang Scout Bobber dengan Scout Bobber 20 ni? Kalau tengok daripada segi luaran dah boleh nampak kot. Dia punya handle dia ni lebih tinggi. Lepas tu rim dia pakai spoke rim. Dan dia punya colour dia pun ada beza sikit pada bahagian cover exhaust dia. Yang ini cover exhaust dia colour chrome. Yang lain-lain sama je. Dia punya rupa tank dia, dia punya seat dia, dia punya fender belakang dia, semua sama. Fender depan, tayar dia, cuma dia punya rim pakai spoke. Lepas tu colour-colour lah. Macam dia punya cover exhaust ni dah chrome. Lepas tu cover headlamp ni pun dah berkilat. Compare yang Scout Bobber ni tadi dia colour matte. Alright guys, so yang ini pula adalah Indian Scout Road. Harga dia pun murah sikit, 89,000. So apa perbezaan dia dengan model-model Scout yang lain ni? Beza dia pada bahagian fairing depan ni lah. Fairing dia ni, yang ini dia dah ada fairing. Yang lain semua nampak kosong kan. Dia punya lampu. Yang ini dia ada fairing. Lepas tu handlebar dia kalau tengok macam sama dengan model 20, Scout Bobber 20. Semua rim dia pada bahagian depan ni dia beza sikit. Dia pakai sport rim yang lebih besar pada bahagian depan. Bahagian seat dia pun dah ada perbezaan. Kat sini dia, bahagian belakang ni dia tinggi sikit. Lepas tu colour pun memang lebih kepada hitam lah bahagian ni. Dia punya cover head pun tadi yang tu Scout lain dia ada silver. Yang ni cover head dia pun dah hitam. Belakang masih sama. So yang inilah dia punya bahagian fairing dia memang nampak kosong lah sebab bahagian panel meter dia masih ada kat sini. Lepas tu dia ada fairing sikit. Dia punya side mirror, bar end, ini handsome lah. Geng-geng Indian. Ni semua dah nak balik dah. Oi, bunyi dia memang jahat. Uncle okay jadi? Sudah beli ni. Dah beli ya? Beli tapi saya tak bagi duit. So saya tak tahu macam mana pilih keadaan. Anyhow sudah beli lah. Orang kata sudah beli. Tapi duit aja tak bagi lah. Duit tak bagi lagi. Tapi cakap sudah. Saya apply, cakap beli. Ya, apply Ion. So tengoklah macam mana. Next episode lah sambung. Kita nak try duduk motor ni. Ini adalah model Indian Scout tak rasa berat lah. Maybe sebab kaki kiri kanan ni memang flat foot. Boleh flat foot. So untuk maneuver dia tak rasa berat. Nak tolak dia depan belakang semua okey, cun. Kaki position pun dia tak rasa ke depan sangat. Untuk aku yang berketinggian 168 cm ni just nice lah. Alright, so kita nak tengok yang ini adalah model Indian Scout Bobber. So yang Bobber ni handle dia ni lebih rendah. Sitting position dia pun bila handle ni lebih rendah nampak lebih style. So sama juga dia punya sitting position dia, kaki dia pun just nice. Dia tak terlalu sampai ke depan. Rasanya untuk maneuver yang ni lebih senang kot sebab handle dia ni tak tinggi sangat. Kita belanja dia punya bunyi Dia pakai exhaust Iron Day. Apa? Beli. Buang 1-0. Gaya dah kena. Poket tak kena. Poket tak cukup. Dia pun kata tak boleh tolong. Boleh buat apa lah. Boleh bincang. Benda boleh bincang. Kalau buang kosong belakang, on. Alright, so itulah dia antara model-model yang ada dekat sini pada hari ni di PJ ni. So kalau tengok daripada harga serendah 89,000 sehinggalah yang 227,000. So yang mana menjadi pilihan korang? Korang boleh pilih lah. Tengok mana motor-motor yang kena dengan jiwa korang. Alright, so sampai sini saja video untuk kali ni. Seperti biasa korang tekanlah button like, share, komen. Apa kejadian semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.
Set your bed